Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam khabar, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. tuan dan puan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Kita teruja sangat dapat bertemu malam ini dan lebih istimewa kita datangkan sahabat saya, Coach Tarmizi Aziz yang tidak langsung menolak pelawaan kita. Kita bertuah malam ini, sahabat-sahabat ke pentas dan juga mungkin juga datang daripada follower Coach Tarmizi untuk bersama-sama kita dan kita ada waktu yang sangat istimewa ini 1 jam ataupun 60 minit kalau boleh lebihkan waktu dengan Coach Tarmizi lah. Okey. Jadinya bila diminta untuk sahabat saya apa topik agaknya terus terdetik mungkin di fikiran beliau adalah gagap ke pentas. Daripada gagap, lepas itu ke pentas. Dan mungkin malam ini Ustaz Mizi boleh bantu kita untuk merungkai beberapa ataupun berikan kita rahsia kunci macam mana nak jadi hilangkan gagap itu dan tampil wibawa di pentas, insya-Allah. Jadinya sebagai permulaan ringkas, saya sebagai moderator kita nak serah pada Coach Tamizi. Beliau perlu di tak perlu diperkenalkan sangat. Anda cari nanti dalam TikTok Coach Tarmizi Aziz. Nanti anda kenal lebih lebih lagi. Alright. So kita boleh bersedia bagi komen sikit, bersedia untuk saya pas bagi reaction sikit. Anda bersedia tekan komen satu, komen satu. Bersedia. Alright, alhamdulillah. Sedia. Wassalam. Mokku pun masuk, alhamdulillah. Luar biasa. Mokku. Homework aku ada. Kita kena aktif juga dalam dalam komen ini. Ruangan komen ini aktif untuk bagi semangat semua orang. Alhamdulillah, bersedia, 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 bersedia. Satu, bersedia, satu, bersedia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Kalau begitu, kita mulakan untuk bahagian pertama dulu. Nanti kita akan buka soalan jawab dan moderator boleh juga main peranan untuk saling membantu sahabat saya, Coach Tarmizi Aziz. Silakan, sahabat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon padamu ya Allah, Engkau lapangkanlah dadaku, permudahkanlah tutur kata dan lisanku. Moga-moga apa nak disampaikan nanti dapat difahami, dihayati dan diamalkan oleh diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat para pendengar atau penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Jadi yang saya hormati Ustaz tadi selaku pembuka gelanggang pertama tadi, kemudian yang saya hormati juga yang saya segani sebenarnya sahabat saya Dr. Syahari yang bersama dengan saya sudah lama sebenarnya dalam dunia motivasi atau motivator dan juga dunia latihan dan seterusnya. Para pendengar atau penonton yang ada dalam ni sekarang ini mungkin berapa orang? Sekarang dah ada 44 orang yang mana mungkin datang daripada kepentas, juga datang daripada mungkin public yang kita kongsikan, saya kongsikan dalam Facebook personal saya kongsikan dalam WhatsApp dan sebagainya. Alhamdulillah, pertemuan kita malam ini sebenarnya adalah pertemuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya pertemuan yang kita hadir pada malam ini pasti ada hikmah, pasti ada sebab musababnya insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ini saya nama penuh saya sebenarnya Ahmad Termizi bin Abdul Aziz. Saya berasal daripada Kuala Krai, Kelantan, dan sekarang ini saya bekerja di Hospital Sultan Zainal Abidin, Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu sebagai timbalan pengarah pengurusan. Dan apa yang bakal saya kongsikan nanti lah sebenarnya berkait dengan pengalaman saya dalam pengucapan awam, yang mana kalaulah saya ingat semula ataupun renung kembali, uh, rasa macam tak percaya pula. Macam mana daripada dulu, daripada kecil adalah seorang yang penakut,
yang sentiasa lari daripada ajakan cikgu ataupun permintaan cikgu untuk tampil ke depan. Kitalah orang yang pertama, bukan ke depan tapi lari ke belakang. Kan? Kitalah orang yang akan sembunyikan diri. Kan? Saya lah orang yang akan sembunyikan diri, lari daripada orang lain pada waktu sekolah rendah dulu. Begitu je pada sekolah menengah pun kita takut sangat. Dan bila first time saya diberikan peluang untuk memegang mikrofon, bila mana seorang kaunselor yang nama sama dengan saya, Cikgu Termizi juga namanya, yang mana dia kata, Termizi, sebab kau ni timbalan pengarah, timbalan pengurusi rakan sebaya, jadi kau kena beri ucapan, dia kata. Beri ucapan untuk apa nama? Beri ucapan perhargaan pada majlis mesyuarat tersebut. Jadi saya pun, itulah first time saya dalam hidup saya memegang mikrofon, dan waktu itu saya boleh gambarkan betapa pada waktu itu saya sangat gemetar dan gagap. Memang gagap sungguh. Saya cakap memang tak terkeluar perkataan. Tergagap-gagap saya. Dan pengerusi majlis pun saya sebut pengerusi masjid. Bukan pengerusi majlis tapi pengerusi masjid. Terima kasih pada pengerusi masjid. Bukan pengerusi majlis. Sebab apa? Sebab gagapnya, takutnya, menggigilnya. Tetapi itulah sebenarnya titik tolak pertama dalam hidup saya yang mana mengubah saya punya pandangan yang selama itu, yang selama ini, saya ini adalah seorang yang penakut, lari daripada mikrofon. Tetapi daripada situ, saya mula mencabar diri saya. Saya mula kata pada diri saya kata, ish, takkanlah aku tak boleh buat seperti orang lain buat. Kan? Takkanlah aku tak nak cuba. Sebab adik saya ni lebih muda daripada saya, pun waktu itu dalam umur sekolah rendah dan menengah rendah, dia orang ni, adik saya ni semua dah jadi penyanyi, penyanyi. Dia jadi bintang kecil di peringkat sekolah. Jadi saya antara emang adik-beradik saya lah orang anak yang mungkin pemalu, paling pemalu, yang tak nak bercakap banyak dan sebagainya. Jadi waktu pertama kali itu saya mula mencabar diri saya. Saya kata, "Ai, saya mesti cuba perkara ini. Saya mesti buat. Saya mesti cabar diri saya supaya orang kata keluar daripada zon selesa." Masa itu form 4. Dan itulah langkah pertama sebenarnya yang membawa saya mengenali dunia mikrofon itu sendiri, ataupun dunia kepentas, ataupun dunia pengucapan awam itu sendiri. Dan dia tak berhenti di situ. Tidak bermaksud bila saya buat langkah pertama itu saya akan terus sempurna. Malah sebenarnya saya diuji dengan pelbagai perkara yang lagi teruk sebenarnya selepas itu. Tetapi satunya saya nak beritahu pada para pendengar sekalian, bila kita nak belajar dalam pengucapan awam ini, saya tidak pakar sangat, tetapi pengalaman saya ialah bila mana kita ada kehendak, bila mana kita ada kemahuan, maka selepas itu bila berlaku ujian ataupun masalah ataupun mungkin apa yang kita plan itu tidak terjadi, maka kita tidak mudah untuk jatuh ataupun kita tidak mudah untuk berputus asa. Kenapa? Sebab kita akan mula belajar daripada kesilapan. Kan? Kita mula belajar, oh inilah kelemahan aku, inilah benda yang aku kena baiki. Dan inilah yang saya buat sebenarnya dari tahun ke tahun sehinggalah sekarang. Sekarang dah umur 45 tahun pun saya masih lagi belajar untuk memperbaiki cara bercakap, cara menyampaikan ucapan dan ceramah supaya kita ada, orang kata, sentiasa ada penambahbaikan kepada diri kita. Jadi sebab itu malam ni saya nak kongsi bagaimana saya boleh atasi daripada gagap dulu. Memang cakap memang nak keluar satu perkataan itu, dia dia tersangkut-sangkut dulu. Sehinggalah saya sekarang tidaklah lancar 100%, tetapi boleh jadi seperti ini. Ini yang saya nak kongsikan pada malam ni, Dr. Syahri. Jadi kalau kita apa nama, kita bincang santai lah, Dr. Syahri, kan, kalau ada soalan tanya je lah, kan. Saya nak bawa dulu para pendengar malam ini ialah Ya, betul. kenapa penting, Betul. ha? Kenapa penting kita belajar bercakap ini? Ini saya nak bawa dulu kepada para pendengar sekarang. Sebab ada orang dia nampak, dah tak payah belajar lah. Bercakap, semua orang boleh bercakap. Kan? Ataupun ada orang tak nampak kepentingan belajar bercakap di pentas atau belajar pengucapan awam ini. Bagi mereka mungkin ini satu satu ketakutan. Sebab kita pernah baca satu satu akhbar yang mana menyatakan ada orang meninggal semasa pengucapan awam. Ini yang berita-berita yang menakutkan orang ini, kan? Jadi kita lihat fakta-fakta ini yang kadang-kadang memberikan rasa gerun kepada kita untuk mencubanya. Jadi saya nak bawa dulu kepada para pendengar kenapa penting kena belajar bercakap ini. Ini yang saya uh, yang saya nak kongsikan ini
adalah berdasarkan pengalaman. Saya tak guna chat GPT, tanya apa kepentingan bercakap tak. Ini datang daripada pengalaman saya, di mana sebenarnya bila kita belajar bercakap ataupun belajar untuk pengucapan awam ini, sebenarnya kita akan ada satu advantage, satu kelebihan kepada diri kita. Especially kepada student universiti sekarang, kalau you tak ambil, you tak gunakan masa belajar universiti ini untuk upgrade you punya public speaking, maka kita akan rugi sangat. Kenapa? Sebab bila kita ada kemahiran pengucapan awam ini ataupun kemahiran berkata-kata bercakap dengan meyakinkan ini, sebenarnya ia ada satu kelebihan buat diri kita. You bayangkan bila kita masuk ke satu sektor pekerjaan ataupun di alam pekerjaan, kita diberikan task untuk present kita punya projek. Kita diberikan task untuk menyampaikan proposal, membentangkan proposal. Jadi kalau kita tidak mampu ataupun tidak menguasai teknik ataupun kemahiran ini, saya rasa sangat rugilah. Compare berbanding dengan kita yang kuasai teknik atau kemahiran ini. Percayalah saya, majikan kita, penilai kita, penyelia kita akan tengok, wow, you bukan saja pandai membuat proposal, bukan pandai merancang, tapi you juga ada teknik kemahiran komunikasi yang berkesan. Ini yang saya nak ajak anak-anak, especially lah yang pelajar-pelajar universiti kalau ada dalam ni, grab lah masa sekarang, setahun hingga 3 tahun kita belajar universiti, kita upgrade diri kita untuk kuasai kemahiran komunikasi yang berkesan ini. Itu yang pertama. Nombor dua, bila kita pandai berkata-kata, bila kita pandai bercakap, kita pandai presentation, kita bijak dalam berbicara, dalam waktu ini sebenarnya kita telah membina image diri kita. Image yang macam mana? Image yang diyakini, kan? Image yang dihormati. Dan yang paling penting ialah bila kita bijak berkata-kata, berbicara dan pandai menyusun idea ini, sebenarnya kita ada kemampuan untuk menyampaikan idea dengan lebih jelas. Saya percaya, Dr. Syahri, ramai kat luar sana, dalam dunia pekerjaan especially, dia ada banyak idea. Dalam meeting especially, contohlah, dalam meeting, dia ada banyak ni benda nak sampaikan ni. Tetapi disebabkan ketakutan dia berbicara, ataupun ketidakyakinannya dalam untuk bercakap secara tersusun, maka idea itu terus tersemat, tersimpan dalam dirinya. Ini sebenarnya merugikan jabatan, merugikan organisasi itu sendiri. Sebab itu bagi saya, bila kita kuasai ilmu kemahiran bercakap komunikasi ini, saya rasa, Masya Allah, kita boleh menyampaikan idea dengan lebih jelas dan tersusun. Jadi ini dua faktor besar, Dr. Syahri, dan juga rakan-rakan yang lain, bagaimana kemahiran ini sebenarnya membantu kita dalam sektor pekerjaan nanti, khususnya lah, ini yang saya cakap. Dan akhir sekali, yang ketiga, kenapa penting kita belajar bercakap, ini saya nak share dengan tuan-tuan sekalian, ialah dia juga adalah salah satu skill utama, kemahiran utama dalam kita membina kepimpinan diri kita. Nak jadi seorang pemimpin, tak kisahlah pemimpin dalam rumah tangga, dengan suami, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak kita, ataupun pemimpin dalam organisasi, kita jadi presiden sesuatu persatuan dan sebagainya, atau kita dilantik menjadi ketua kepada projek-projek tertentu, ataupun dalam urusan perniagaan, semuanya memerlukan kepada kemahiran kita berkata-kata, kemahiran bercakap ataupun pengucapan awam ini. Kenapa? Sebab kita nak communicate dengan orang lain. Jadi kalau kita tidak kuasai kemahiran ini, kemahiran kepimpinan kita juga akan merosot. Yalah, macam mana kita nak lead keluarga kita? Kita communicate dengan isteri pun ada masalah, dengan anak pun kita ada masalah. Kan? Tak jelas, cakapnya tak jelas, terketar-ketar nak menyampaikan maklumat ataupun cadangan. Begitu juga kita dalam dunia bisnes, kita nak deal with the client, nak deal with the superior or deal with the business partner. Semua itu memerlukan perkara ini ataupun kemahiran ini. Sebab itu bagi saya, uh, kemahiran ini wajib kita pelajari. Tak kisahlah dengan guru mana, siapa pun kita cari, bagi saya kenalah kita belajar dan terus belajar untuk memperkasakan diri kita, insya-Allah. Dan itu saya cerita tentang benefit kenapa kita belajar benda ni, kan. Jadi saya nak terus kepada tips, Dr. Syahri, boleh, kan? Tips Boleh, bagaimana silakan. Ya. saya mengubah diri saya daripada seorang gagap, gugup dan takut ini menjadi seorang yang berani ataupun seperti mana sekarang. Macam aku sebut tadi, dah masuk dan wanita hari ini TV3 pun. Itu pun rezeki. Saya tak pernah minta pun, tak pernah pun saya
apa, mencari-cari, tapi Allah rezekikan saya untuk jadi panel dalam Wanita Hari ini banyak kalilah dalam secara langsung, bukan rakaman tapi secara langsung. Semua itu adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tetapkan diri saya kan. Cuma saya nak share bagaimana saya bermula benda ni. Nombor satu, tuan puan, ialah apa dia? Nombor satu ialah kita kena letakkan mindset terlebih dahulu. Mindset dalam diri kita bahawa gagap itu bukan pengakhiran. Gagap itu bukan pengakhiran, tetapi ia adalah permulaan kepada sesuatu perkara yang hebat. Ini kena letak dulu dalam kepala kita. Ah, Jangan jadikan gagap itu sebagai satu kelemahan, sebagai satu halangan, ataupun sebagai satu sumpahan kepada diri kita. Ramai orang merasakan dirinya bila dijadikan dia rasa dirinya gagap, dia kata itulah curse, sumpahan pada dirinya, yang menyebabkan dia makin turun, makin turun, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, sehingga tidak lagi mempercayai pada dirinya. Sedangkan betapa ramai di luar sana sebenarnya, kalau kita buat research sedikit, berapa ramai di luar sana yang sebenarnya gagap tapi akhirnya menjadi pemimpin hebat dunia. Ramai, ramai. Saya tak nak sebutlah, tapi you boleh research, cari siapa orang gagap asalnya tapi sekarang dah jadi pemimpin hebat di dunia. Sebab apa? Sebab mereka tidak jadikan gagap itu sebagai pengakhiran dalam hidupnya. Jadi ini yang kena letak dalam kepala kita, Datuk Syahrin dan sahabat-sahabat sekalian. It's not the ending of our life. Ia bukan perakhiran pada hidup kita, tetapi ia adalah permulaan untuk kita menjadi lebih hebat. Ini yang penting. Kita letak dalam kepala, dan juga simpan dalam hati, ingat sampai mati. Kata rakan saya, Coach Najib, dia kata, simpan dalam hati, ingat sampai mati. Mr. Bean, betul mak aku. Mr. Bean salah seorang yang sebenarnya berubah 100%, 360 degree daripada yang asalnya. Itu yang pertama. Nombor dua, mind setting yang kita kena letakkan dalam kepala kita, yang perlu kita faham dan kita yakini, apa dia? Ialah gugup dan gigil itu adalah normal. Ah, ini ini kena faham ni. Kan? Gugup ataupun menggigil itu, ataupun takut atau berdebar, apa juga istilah yang kita letakkan, adalah normal kepada semua orang. Cuma yang bezanya ialah sedikit atau banyak, terkawal atau tidak terkawal. Macam saya malam ni. You all ingat saya tak gugup ke? Saya gugup juga. Lepas solat isyak di solat hajat lagi. Kita minta dengan Allah supaya dipermudahkan, apa nama, dilancarkan kata-katanya. Sebab apa? Sebab saya juga manusia. Dan kajian saintis pun dah tunjukkan bahawa setiap orang bila buat satu benda yang di luar kebiasaannya atau benda-benda yang baharu dalam hidupnya, dia akan berdebar, dia akan menggigil. Jadi kita ni kena faham betul-betul bahawa berdebar atau gigil, takut itu adalah normal bagi semua orang. Uh, Para pendengar sekalian, you bayangkan saya tak pernah masuk TV tau secara live. Tiba-tiba hari itu, uh, penerbit telefon saya, Coach, boleh tak datang lusa? Lusa 2 hari je bagi saya untuk datang sesi live. Okey, saya kata saya sahut cabaran, saya datang. Saya ada di KL waktu, ada di KL untuk program lain, tapi dia tiba-tiba invite saya untuk pergi Wanita Hari ini. Pada mulanya saya menggantikan orang lah ni, menggantikan orang. Kan? Jadi saya pun pergilah. Bila saya pergi, uh, dia pun bagilah soalan kan, soalan akan ditanya. Kita tak pernah masuk TV tau. Kan? Memang berdebar. Asyik pergi ke tandas. Kejap-kejap pergi ke tandas. Saya datang lebih awal. Bila kita tahu kita ni orang yang berdebarnya banyak, berdebarnya kuat atau giginya kuat, kan? Apa saya buat? Saya datang lebih awal. Kenapa? Sebab nak mengenali tempat, nak membiasakan diri dengan tempat, dan kita nak cool down kita punya diri kita. Jadi apa saya buat? Saya pergi tengok tempat set macam mana, saya berbual, saya buat preparation sikit kan. Tapi nak ceritanya, bila kita duduk dekat set live, duduk je depan, atas kursi sofa bersama dengan apa nama, moderator dan sebagainya. Oh, dia datang dengan tiba-tiba tau. Berdebar tu datang tiba-tiba. Tak boleh cakap. Saya rasa saya pucat masa itu. Dan lagi pucat, apa jadi tuan-puan? Soalan yang di draft itu langsung tak ikut. Dah lah live. Kan? Dah lah live. Dia tak ikut tu skrip yang dibagi pada saya. Kita ni dah hafal jawapan ni. Sebab ikut Dia dah soalan yang prank lah. Dia diberikan. prank kita kan. Dia prank kita. Prank dengan kena scam kita ni. Kan? Waktu itu saya kata, Ya Allah, hanya padamu aku berserah. Padamu, Ya Allah. Kan? Dalam hati Ya. saya sebut, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah, agar idea itu datang daripada
Allah itu datang mencurah-curah. Sebab, oh, it's very dangerous. Sangat berisiko, Dato' Syahri. Kan? Tapi Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah izinkan idea itu datang sedikit demi sedikit sehingga kita, orang kata, boleh jawab itu langsung tak nampak gigil lah. Saya tanya kawan saya, macam mana? Okey tak? Oh, dia kata okey, natural saja, tak ada masalah. Saya kata Alhamdulillah. Nak ceritanya, Hmm. bagaimana gigil itu semua orang hadapi. Saya pun samalah. Saya dah ceramah, saya rasa lebih dari 100 ribu orang, saya rasa 200 ribu orang. Saya tak tahulah, ramai sangat. Saya dah ceramah daripada umur 18 tahun, saya dah bagi ceramah sehingga sekarang. Terlalu ramai. Tapi tiap kali saya nak pergi ceramah yang baharu, gigil tetap ada. Ini saya nak minta semua sahabat-sahabat dalam ni kena faham. Gigil tetap ada, takut tetap ada. Tetapi bagaimana kita nak atasi takut, gigil, gagap dan tadi? Ini yang saya nak share dengan tuan-tuan. Ini yang saya buat secara simple lah. Yang saya boleh share, saya kongsi. Ini adalah amalan saya sendiri yang mungkin ada orang setuju ataupun mungkin ada orang tak setuju bagaimana kita nak kawal gigil, gugup, berdebar dan sebagainya ini. Jadi saya share ni, yang mana baik, yang mana bagus, yang you rasa boleh pakai, ambil dan amalkan. Kalau rasa tak sesuai, tak apa, it's okay. Kita faham. Alright. So, apa yang saya buat bila berdepan dengan perkara-perkara seperti ini ataupun kegigilan, ketakutan bila bercakap ini, tuan-tuan puan, ialah nombor satu ialah kita kena betulkan niat kita terlebih dahulu. Kan? Ini saya letakkan nombor satu lah. Nawaitu kita, niat kita kena betul. Untuk apa kita bercakap? Kan? Untuk apa? Adakah kita nak suruh kita ni nak promosi, nak publicity diri kita sendiri? Adakah kita ni hanya nak tersohor, nak terkenal semata-mata? Adakah kita ini sekadar nak menyampaikan, membaca semata-mata? Ataupun kita ni memang betul-betul nak berkongsi dari hati kita? Ada apa sebenarnya? Apa sebab sebenarnya kita bercakap itu? Niat ini penting. Sebab niat ini sebenarnya akan memberikan kekuatan kepada diri kita. Sebab kalau kita niat kita betul, even kita bercakap itu ada something wrong happen to us, pada kita pada waktu itu, kita tidak akan mudah kalah dan tewas. Kita akan kembali semula dengan lebih kuat dan hebat. Sebab apa? Sebab niat kita baik. Tapi kalau niat kita tak berapa baik, niat kita ni mungkin something yang fishy, something yang tak berapa betul. Yang ni yang sebenarnya kita kena perbetulkan. Betul, sekarang ni ramai speaker di luar sana buatnya kerana nak mencari rezeki, nak cari duit kan. Itu saya tak nafilah. Tetapi jangan letak letak itu semata-mata. Mesti ada sebab di belakangnya lagi yang memberikan kekuatan kepada diri kita. Jadi niat itu kena betulkan. Saya dulu memang niat saya nak berkongsi saja. Saya dulu kalau pergi ceramah di serata Malaysia, ke mana-mana yang saya pergi, saya tak pernah letak harga pun. Pergilah jemput. Pernah pergi ke Kedah, pernah pergi ke Hosbah, kan? Pernah pergi ke apa nama Johor, pergi ke mana? Hanya hanya kenapa? Sebab kerana minat. Kerana minat. Minat dan orang kata uh, jiwa, kan? Dan saya tak kisah pun kadang-kadang bayaran tu kadang tak ada bayaran pun. Tapi seronoknya kita bila bercakap berkongsi tadi, ya Allah, tak boleh nak bayangkan. Kan? Apabila tangan-tangan yang mendengar tadi datang mengucapkan terima kasih, bersalam dengan kita, peluk kita, terima kasih coach, terima kasih Cik Mizi, kan? Itu sebenarnya satu anugerah yang saya tak boleh nak gambarkan kepada siapa-siapa saja. Macam kita pancing ikan lah kan. Bila dapat strike tu kan, nak tarik tu kan, nikmat nak tarik ikan tu, tak boleh nak cakap dengan siapa-siapa tau. Sama lah. Kita bercakap ni, bila selesai bercakap, orang mari peluk kita, mari ucap terima kasih. Siap ada surat cinta lah, bukan surat cinta, surat terima kasih dan sebagainya. Itu orang kata memberikan uh, motivation dan juga inspiration kepada kita untuk terus berkarya, untuk bercakap. Jadi nak cerita tuan-tuan, niat yang pertama penting. Nombor dua tuan-tuan ialah apa? Nombor dua yang saya boleh kongsi di sini ialah ini, saya belajar dekat Universiti Melaya. Dia cakap apa? Ada seorang daripada hakim lah, hakim daripada Queen's Bench Division daripada United Kingdom. Dia datang bagi talk dekat Faculty of Law. Saya belajar undang-undang di Universiti Melaya. Dia kata apa? To be a great lawyer, dia kata you need three things. We all tanyalah dia, tanyalah hakim ni, apa three things tu? Dia kata number one is practice. Number two is practice. And number three is practice. Oh, saya kata, ingatkan apa? Rupanya benda yang sama tiga kali disebut. Dia kata, kenapa dia repeat three times? Sebab dia kata, tidak ada cara lain nak jadi great lawyer. You need practice. Maksudnya,
preparation, latihan, ulang kaji, latih to be itu sebenarnya adalah perkara basic dalam untuk kita memperkasakan kemahiran ini. Memang penting, sangat penting. Dan bila saya tengok balik pada diri saya, oh betul lah. Aku dulu masa awal-awal dulu memang berlatih gila-gila. Kan? Saya berlatih, berlatih, berlatih tak kira siang malam. Kita berlatih je. Kadang-kadang cakap depan cermin, kadang-kadang cakap depan kawan, kadang-kadang cakap seorang-seorang dalam kereta. On the way nak pergi bagi talk tu kan. Ceramah dulu sejam kan. Kalau sejam perjalanan Dr. Syahri, kita ceramah seorang-seorang. Kalau orang tengok, ish gila ke dia ni kan. Tak betul ke dia ni kan. Bercakap tak berhenti Bet- seorang-seorang. Nak ceritanya kita gunakan masa yang ada untuk berlatih, melatih diri kita. Dan ini sebenarnya saya tengok adalah saya ada certain junior officer dan juga student yang follow saya yang saya nak tengah groom. Saya tengok Mhm. kekurangan yang mungkin dia orang masih lagi tengah cuba untuk upgrade ialah latihan. Di mana tak sanggup nak berlatih. Dia nak hasil yang luar biasa tetapi dia mungkin tak rajin untuk berlatih. Bukan malas tapi tak rajin untuk berlatih. Kan? Dia kurang rajin untuk berlatih. Sedangkan latihan ini, saya ingat lagi kata-kata saya punya guru, dia kata practice will not make you perfect, but practice will make you practice will make you more better and different. Dia tak akan jadikan sempurna, tetapi dia akan jadi will make you more, better and different. Maksudnya bila kita berlatih, kita akan jadi lebih baik dan berbeza daripada sebelumnya. Yang ni nak tak nak, tuan-tuan puan, anak-anak sekalian atau saudara-saudara saudari sekalian, suka tak suka, you have to practice, practice and practice. Berlatihlah. Kan? Dan bila berlatih ini, kenapa kita perlu berlatih? Sebab dia akan melancarkan kata-kata kita. Dia akan memudahkan kita susun idea. Dan yang ketiga ni membiasakan diri kita untuk menatap wajah-wajah di hadapan itu. Kan? Sebab itu penting kita praktis ini. Dan sebelum kita praktis sebenarnya, kita kena buat preparation. Tak boleh terus praktis Dr. Syahri. Praktis nak cakap apa ni? Entah nak cakap apa, tak tahu nak cakap apa kan. That's why Tak before prepare kita kan? praktis, Prepare macam tak mana? ada, practice terus. Preparation tak ada. Terus nak Tak practice. boleh. Kena prepare. So before practice you need to prepare. Apa yang kena prepare ialah knowledge kita. Ini penting. Ada orang dia nak bercakap tau. Dia sangat hebat bercakap tapi knowledge tak ada. Dia panggil 10 kosong kan. 10 kosong. Ini kita risau. Hebat bercakap, berdegang, berdegang, berdegang. Tetapi kita boleh rasa tak sampai. Sebab apa? Sebab kita boleh rasa itu dah 10 kosong. Macam kita ketuk 10 kosong. Bunyi kuat. Tapi dia tak beri makna kepada orang yang mendengarnya. Kenapa? Sebab knowledge tadi dia tak cukup ataupun dia tak grab ataupun dia tak upgrade knowledge dia. Sebab itu bagi saya betul Saiful kata ilmu dan amal itu mesti selari. Sebelum kita praktis tadi, perkayakan diri kita dengan knowledge dan pengetahuan dan ilmu supaya selari dengan apa yang kita nak cakap. Oh, saya sangat setuju penyejuk hati Ayah Bonda kata banyak baca. Saya baru nak sebut tadi. Jadi nak perkayakan ilmu selain daripada kita berguru dengan sifu-sifu yang hebat, kita pergi belajar dengan guru-guru yang hebat, yang mantap. Yang kedua ialah banyakkan membaca. Bukan membaca story IG, bukan membaca apa nama medsos-medsos yang lain, tetapi membaca buku, buku-buku yang kita pilih untuk kita perkayakan knowledge kita. Membaca ini yang mungkin kurang, bukan kurang lah, cabaran sedikit pada setengah orang sebab dia tak nampak kepentingan ataupun manfaat membaca itu. Okey, nanti saya jawab soalan Sakinah Karim. Uh, Membaca itu sebenarnya membantu yang pertama ialah memperbanyakkan kosakata kita. Bila kita baca buku, perkataan, kita punya vocabulary, kosakata kita akan bertambah. Banyak perkataan dalam kepala kita. Kalau tanpa membaca mungkin ada 10,000 patah perkataan yang ada dalam kepala kita yang sentiasa kita gunakan. Tapi bila kita membaca buku daripada pengarang A, B, C, D, kita mula menambah kosakata yang memberikan kita pilihan banyak kata-kata untuk kita guna bila kita bercakap.
Ini yang menyebabkan orang tertarik bila kita bercakap. Kalau kita bercakap mungkin hanya perkataan yang sama kita gunakan, ini yang menyebabkan kita boleh kata kurang menjadi menarik perhatian. Penyejuk hati kata boleh baca ChatGPT. ChatGPT boleh baca, tetapi jangan kita orang kata terlalu bergantung 100% kepada ChatGPT tersebut kan. Alright. So nak cerita tadi, baca tadi sebab banyak kosakata. Nombor dua ialah kita mula banyak melihat perspektif yang berbeza. Sebab setiap penulis dia ada perspektif yang berbeza walaupun tajuk bukunya lebih kurang sama. Jadi bila kita tengok perspektif yang berbeza, bila kita nak beri pandangan, kita nak bercakap, kita juga akan ada perspektif yang pelbagai. Jadi ini yang perlu kita kita belajar bila kita dapat daripada belajar. Belajar. Amir Syakirin kata banyakkan dengan majlis ilmu dan bicara. Yes, ini Ustaz Amir Syakirin, ini semestinya kan majlis ilmu dan bicara ilmu sebenarnya memberi banyak orang kata value added kepada diri kita untuk tingkatkan pengetahuan dan kemahiran. Dan sebenarnya sekarang ini Dr. Syahri kan kita tidak ada alasan lagi untuk perkara yang saya sebut ni tentang upgrade kita punya knowledge ini ialah tidak ada alasan lagi. Kenapa? Sebab dunia sekarang tanpa sempadan. Dulu kata nak kena pergi Betul? kelas, kan Dr. Syahri kan? Nak, Mhm. nak pergi menghadap guru, nak pergi jumpa orang tu. Sekarang tak perlu dah. Sebab apa? Semua di depan mata. It's up to you to choose. Kalau bukan TikTok itu, algoritma dia memang mengikut apa yang kita suka. Kalau kita suka cari yang berkaitan dengan public speaking, yang tu je keluar. Kan? Betul. Kalau kita betul-betul Mhm. nak belajar, memang akan keluar benda yang sama. So, follow follow dan ikut dan apa modelkan apa yang kita tengok. Alright. Itu yang Like, saya comment boleh and share lah. like, comment and share kan. Ha. Salah seorangnya ialah Dr. Syahri depan saya ni selalu kongsi tentang pengucapan awam kan. Ini antara orang yang boleh kita follow dan share kan. Alright. Dan bila itu yang kedua yang saya buat lah preparation ya, practice. Dan yang ketiga yang saya lakukan, ketiga Dr. Syahri selain daripada practice tadi, uh, selain practice dan prepare, apa yang saya buat ialah saya beranikan diri saya untuk buat silap. Nah, ini orang takut sikit lah. Kan? Saya tak tahulah semua orang berani tak nak buat macam ni. Saya berani buat silap. Bukan bermaksud saya akan buat silap. Tetapi bermaksud I will learn from mistake. Kan? It's okay to make a mistake, but please don't repeat the same mistake. Maksudnya, bila kita buat pengucapan awam atau belajar bercakap ini, kita definitely akan bertemu dengan kesilapan-kesilapan tertentu dalam program-program atau masa-masa tertentu. Jadi bila kita buat silap, usah menangis tak berlagu, kan? Usah menangis di bucu katil, usah kata termenung 2-3 hari. Kenapa? Sebab bila kita terlalu menangisi kesilapan kita, kita tidak akan belajar banyak. Sebaliknya, bila kita kata it's okay to make a mistake, so maksudnya kita faham selepas ini mistake yang kita buat, kita dah kenal pasti, maka kita kena belajar untuk baikinya. Ini saya nak share satu cerita lah Dr. Syahri. Saya pernah, dulu saya start ceramah motivasi ni, saya menjadi sebagai penceramah ni. Saya start ceramah selepas STPM punya result. Di mana masa result STPM saya Allah rezekikan saya jadi best student Malaysia waktu itu. Jadi sekolah-sekolah di Kelantan jemput saya pergi seluruh negeri untuk bagi sharing kepada pelajar-pelajar form 6. Masa sharing tentang belajar tu saya tak ada masalah lah. Tapi bila saya masuk tahun 1 belajar di universiti uh, dan bila balik cuti dari universiti tahun 1 belajar law tu, satu hari cikgu saya ni nak cerita pada tuan puan yang ada dalam ni, seorang motivator di Kelantan. Nama Termizi juga sama. Saya panggil dia Papa. Papa ni masa saya belajar form 6, dia tahu saya ada lesen kereta, dia akan selalu bawa saya pergi ceramah dia. Maksudnya masa on the way pergi ke program, saya akan teman di sebelah sebagai penumpang. So sampai tempat ceramah, dia akan ceramah. Dan saya ada di belakang, saya mendengar dan menelaah apa yang dia ceramahkan. Papa Termizi ni, cikgu saya ni, seorang penceramah yang sangat hebat dari segi vokal, dari segi apa nama intonasinya, sebab dia ceramah tanpa slide. Ada slide kadang-kadang, tapi slide tu 3 slide saja. Tapi dia memang vokal. Sebab apa? Sebab
Dia menguasai kemahiran sangat sangat bagus. Jadi apa saya buat? Saya di belakang, saya boleh hafal. Tiap kali saya pergi, saya akan perhati dan saya catat step by step apa yang dia ceramah. Step by step, every single step Dato' Syahri. Tak tak pernah tak miss. Daripada salam sampailah menangis di bucu di akhir sekali. Kan? Dia ceramah ke ibu bapaan. Jadi saya akan tulis satu-satu. Lawaknya tak tentang mana, dia menangis dekat mana, dia start macam mana bila nak menangis, macam mana dia buat lawak, macam mana dia nak stress out, macam mana dia communicate two ways dengan audience, macam mana dia bergerak kiri kanan. Saya hafal step dia 100%. Satu masa saya cuti pelajar Universiti Melaya, tahun satu, cuti itu, dan papa saya, dia telefon saya. Dia kata, Mizi, kau ganti aku, dia panggil aku lah. Bukan, dia kata, Mizi, kau ganti papa untuk ceramah ibu bapa, motivasi ke ibu bapaan di sekolah rendah sekian-sekian. Saya kata, biar betul papa. Saya tak pernah ceramah kepada ibu dan ayah ni. Saya pun baru umur 20, apa itu, 21, 22 macam tu. Sorry, 18, 19, 20. 20 tahun. Umur 20. Macam mana saya nak ceramah kepada ibu bapa? Saya tak berani papa. Janganlah macam tu, dia kata. Mizi, papa tahu, Mizi hafal semua benda yang papa ceramah sebelum ni. Memanglah papa. Saya cakap, okey kalau macam tu, kau pergi. Tapi macam mana papa? Saya takkan nak mengajar pada ibu bapa. Saya tak jadi bapa pun lagi. Saya bagi tahu dia. Papa saya, Cikgu Temizi ni kata, tak apa. Pergi je. Pergi, nanti kau cakap, kau datang hari ni, datang untuk berkongsi sebagai seorang anak. Maksudnya, kita bercakap sebagai seorang anak, POV, point of view, sebagai seorang anak, bukan nak mengajar ibu bapa yang ada, tetapi untuk menyampaikan apa yang kita rasa ataupun pengalaman kita. Jadi saya pun pergilah. Pergi ceramah tu, ya Allah, mula-mula tu terketar-ketar dan saya tak tahu apa saya cakap. Saya ingat skrip semua tu kan. Dia macam macam robot. Tu kan. Tu cakap je. Sampailah di akhir, sampai di akhir ceramah itu, saya ingat macam mana nak tone down dia punya emotion, penonton, audien itu, ibu bapa. Saya pun cakap lah. Saya ingat skrip Papa Tarmizi tadi. Saya guna skrip yang sama. Saya kata, wahai ibu, wahai ayah, sekarang yang ada di sebelah kiri dan kanan kita adalah anak-anak kita yang merupakan saham kita di akhirat nanti. Wahai ibu, wahai ayah, saya nak kita perhatikan wajah anak-anak kita. Saya pun mula guna ayat tu. Saya pun minta anak-anak berdiri di depan ibu dan ayah. Saya kata, wahai ibu, wahai ayah, peganglah anakmu, peganglah tangan anakmu. Wahai anak-anak, pandanglah wajah ayah dan ibumu. Tataplah dengan penuh dengan kasih sayang. Saya pun nyanyi lagu. Kau dibuai mimpi dia jaga. Saya masukkan lagu. Ah, Apa jadi Dr. Syahri? Satu ya. dewan panjir. First time ceramah. Banjir. Satu dewan Apa? panjir. Sampaikan Ah, apa nama pengacara majlis, cikgu. Saya minta maaf, saya tak nak tutup majlis. Saya sedih sangat. Macam tu sekali. Nak ceritanya, Allah Akbar. Hmm. saya ni first time ceramah. Saya ingat saya fail dah. Tapi disebabkan Hmm. ending tadi yang very powerful dari segi emotion, akhirnya Hmm. Hmm. memberikan saya punya motivasi membuat-buat untuk mencuba dan terus mencuba selepas itu. Itulah the first experience saya dengan orang dewasa, walaupun masa itu baru umur 20 tahun, memberikan pengalaman yang luar biasa pada saya. Dan akhirnya saya tidak berpaling ke belakang lagi. Saya terus dan terus belajar, tengok kelemahan, tambah. Dulu tak ada ChatGPT, dulu tak ada kemudahan semacam sekarang. Kena cari video dan sebagainya kan. Saya memang betul-betul cari, Hmm. saya belajar, akhirnya saya tambah baik dengan sendiri. Dan Alhamdulillah, benda ini sampailah sekarang, berkesan sampai sekarang lah, apa nama yang saya mulakan dulu. Itu nak ceritanya tuan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasih kalian, ialah kita kena berani sebenarnya. Kita kena berani dan jangan takut kan untuk buat silap. Itu yang penting. Dan itu tak berhenti saya silap di situ. Ya share lah ni pengalaman kan, cerita kan. Saya pernah ceramah kemudian tu dalam 2 tahun atau setahun lepas tu, saya ceramah satu sekolah, dan selepas saya ceramah itu ada seorang kakak ni dah tua, dah berumur lah kan. Dia datang jumpa saya, dia bagi satu kertas. Yang lain datang ni ucap terima kasih, terima kasih, terima kasih kan. Seorang kakak ni datang bagi kertas saya. Kertas yang dilipat-lipat. Saya pun buka. Bila saya buka, itu dia siapa? Terima kasih Cik Mizi kerana telah menyampaikan ceramah yang sangat menyentuh hati semua ini kan. Tapi saya nak bagi teguran satu je. Cik Mizi, Tuan, gitulah dia panggil, saya tak ingat. Tuan, terlupa untuk sentuh tentang anak yatim.
Sedangkan dalam dewan ini ada anak yang sudah tidak ada ayah dan ibu. Jadi semoga Tuan dapat tambah baik dari sudut ini. Oh, saya kata, Masya Allah. Ini teguran yang berikan, orang kata, penambahbaikan pada diri saya. Dan saya ingat sampai sekarang. Apa yang ditegur itu maksudnya bila kita ceramah, kita bagi perkongsian, kita kena, orang kata, kalau boleh cover audiens yang kita ada. Maksudnya, sebelum kita bercakap, kita kena kenal audiens kita siapa. Kan? Kita kena kenal audiens kita siapa. Janganlah pakai, yalah saya dulu mana bukan pro pun. Kita 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 apa nak locong je kan, orang tinggal kita locong je, kita pagi je kan. Sekarang ni bila kita dah belajar seperti itu, maksudnya kita kena kaji, kita kena tahu siapa audiens kita. Jadi ini pengalaman saya lah yang saya boleh kongsikan dengan semua sahabat yang di dalam ni. Kemudian saya kata tadi, kena cabar diri, jangan berada zon selesa, berani untuk buat silap. Itu saya sebut tadi kan. Seterusnya Dr. Syahri ialah apa? Ialah saya sarankan sahabat yang ada dalam ini. Nanti soalan kita jawab sekejap lagi ya, Dr. Syahri ya. Ialah apa, tuan-puan, sahabat sekalian? Ialah kita kena cari guru juga. Ini saya sure sangat. Dan saya sure sangat dan saya sarankan sangat. Betul, boleh belajar melalui TikTok, boleh belajar melalui Facebook, boleh belajar melalui IG dan sebagainya. Itu saya setuju. Tetapi sangat penting untuk ada guru atau mentor. Aku kata mentor. Betul lah tu. Guru ataupun mentor. Kenapa? Sebab nombor satu, bila kita ada guru dan mentor, kita sebenarnya boleh mengetahui atau identify blind spot yang kita tak pernah nampak selama ini. Ha. Oh, Minardi tanya tu. Ha. Alright. Kita kita bila ada guru, kita akan, orang kata, akan nampak blind spot yang kita tak nampak. Maksudnya, pentingnya guru ni dia akan tunjuk pada kita which is blind spot yang kita kena baiki. Kalau kita belajar dengan TikTok dengan sebagainya ni kan, kita tak nampak tau. Tapi guru ini akan tunjuk sisi-sisi yang lain yang mungkin kita tak nampak selama ini. Kan? Sebab itu saya selalu tanya, kalau Muhammad Ali ataupun Cassius Clay, kan, peninju tu, kan, dia hebat, the greatest, kan, yang paling hebat, tetapi dia tetap perlukan coach berada di tepinya semasa berlawan dalam gelanggang. Kenapa? Sebab coach akan beritahu dia masa rehat, kau kena pukul sebelah kiri sebab lawan kau lemah di sebelah kiri. Kau kena buat macam ni sebab kalau lawan kau ini macam ni macam ni. Kenapa? Sebab coach nampak blind spot yang Muhammad Ali tak nampak. Kan? Jadi sebab itu perlu ada guru, bukan saja blind spot tapi dia juga akan berikan, aku kata, pengalaman-pengalaman yang berharga dalam dirinya yang akan menjadi iktibar ataupun pengajaran pada diri kita. Ini sangat penting. Belajar kena ada guru. Dan selain itu, dengan guru juga sebenarnya, atau mentor kata mak aku tadi, ialah dengan guru juga kita boleh modeling. Kita boleh contoh modeling apa yang dia buat. Kan? Maksudnya, kalau tengok Dr. Syahri, gayanya seperti itu. Kita sebenarnya boleh jadi seperti Dr. Syahri. Cara dia bercakap, cara dia menarik perhatian, kita boleh model sama seperti Dr. Syahri. Ataupun model siapa saja. Uh, PMS kita, cara dia bercakap dengan R yang bergetar, kan, contoh. Ataupun Soekarno yang tidak pernah sukar itu. Kita pun boleh modelkan dia. Kan? Jadi nak ceritanya, kita ada guru, kita akan modelkan guru tersebut dan kita boleh model juga orang-orang lain. So maksudnya di sini, bila ada guru, kita bukan saja belajar blind spot, kita belajar pengalaman dia, kita dapat ilmu dia. Yang keempat ialah kita boleh modelkan apa yang guru kita ada. Ini teknik yang paling penting ni. Penting, semua penting, tapi ini juga antara yang paling penting ialah modeling itu sendiri. Dan saya sendiri, Dr. Syahri, sebenarnya pada waktu itu, dulu saya kata saya gagap, gugup dan sebagainya. Cikgu Termizi itu adalah antara orang yang pertama yang saya modelkan dalam hidup saya dalam um, menyampaikan ucapan ataupun pengucapan awam itu sendiri. Dialah orang, the first person yang saya modelkan. Dan ada gaya-gaya tertentu yang saya rasa masih lagi saya meniru ataupun membawa gayanya sama dengan apa yang saya cakap sekarang. Sebab itu model pertama Oh, saya. Jadi sebab itu penting model ni Dr. Syahri kan. Dan yes. akhir sekali, sebelum kita ada 15 minit lagi kan. Akhir Mhm. sekali, tiruism. Ataupun Heroism. Oh, perkataan baru saya belajar, tiruism. betul. Sebelum ni kita sebut tiruvasi. Yang ini Tiruvasi. kita belajar perkataan baru Tiruvasi. Oh, ni followasi pula Macam-macam. Ini Modelasi. kosakata baru ni, coach. Masya Allah, Masya Allah.
Hebat, hebat. Cuma akhir sekali yang saya boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat yang ada dalam ini, yang ada 103 orang malam ini, Alhamdulillah, ialah kita kena mulakan langkah kecil tetapi istiqamah. Kan? Maksudnya langkah kecil ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kata pepatah Melayu. Tetapi ini sebenarnya sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan mula, orang kata, menguasai teknik ini. Kan? Biar lambat, tidak ada jalan pintas. Ini saya nak beritahu. Tidak ada jalan pintas untuk kuasai teknik ini. There is no such way. Yang kata shortcut. Tak ada. Buatlah macam mana sekalipun. You mesti belajar daripada pengalaman. Mungkin pahit, mungkin manis. Tetapi pengalaman itulah yang akan membentuk diri anda selepas ini. Dan saya sangat yakin, praktis tuanku kan. Saya sangat yakin dengan sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita betul-betul antusias, kita betul-betul berminat, kita betul-betul menjiwai, kita ada jiwa, kita ada kehendak, kita nak kuasai benda ni kan, kita tak kisah pun untuk melabur uh, keuangan sedikit untuk pergi belajar, ataupun kita tak kisah kita bazirkan sedikit masa, bukan bazir tapi masa kita peruntukkan masa sedikit untuk kita pada waktu malam melihat model-model tertentu. Kita peruntukkan juga waktu hujung minggu dan atau malam hari untuk hadir kelas-kelas tertentu. Kenapa? Sebab inilah yang akan membentuk anda, kita semua, di masa hadapan nanti. Langkah yang kita ambil hari ini, pilihan yang kita ambil hari ini, percayalah, kita mungkin tak dapat hasil itu sekarang, tetapi you tengoklah selepas setahun, selepas 2 tahun, anda akan rasai ataupun alami perubahan itu. Saya ada ramai rakan saya yang saya kenal, daripada awal mungkin takut-takut, mungkin menggigil-gigil, tetapi akhirnya mereka mula menguasai teknik ini. Cuma satu saya nak beritahu, uh, kalau kita belum sampai tahap profesional, kan, profesional pun prepare, kan. Kalau kita ni amatur, kita baru langkah kecil tadi, buatlah preparation. Tapi masalahnya bila dia model Dr. Syari kan, setengah ni kan dia ikut model, dia ikut mentor dia pegang mic cakap, kan. Pegang mic terus boleh cakap, boleh datang idea macam-macam. Dia pun nak buat macam tu juga. Bagi saya no. Jangan buat macam tu. You kena Mentor tu dah boleh. otai kan. Hmm. Dia dah hotai. Jadi kita tak boleh terus macam dia. Boleh tapi ambil masa. Bagi saya, buat. Biarlah lambat. Biarlah ada nota kecil kat tangan. Nak cakap apa, nak tulis apa. Kan sekurang-kurangnya kita ada preparation, itu lebih baik pada diri kita. Kan? Itu yang kadang-kadang kita tu, apa nama, uh, tak nak buat tu sebab kita takut nak jadi, kita nak terus jadi macam mentor kita. Last but not least, saya terlupa satu benda tadi. Ialah bila kita bercakap sesuatu, dia ada teknik-teknik. Saya tak nak cerita teknik-teknik yang detail. Tapi antara yang saya gunakan teknik untuk menarik perhatian untuk mendengar percakapan saya ialah pertama sekali intonation. Intonation suara memang memain peranan. Kita tak boleh mendatar. Kita kena belajar tentang intonasi. Kena ada intonasi yang sesuai dengan poin yang kita nak stress out ataupun nak ketengahkan. Itu yang pertama. Nombor dua ialah kita juga kena pandai menggunakan kaedah-kaedah yang boleh menarik perhatian orang lain. Apa dia? Storytelling, penceritaan. Kan? Bila kita cerita tentang pengalaman, kita cerita tentang cerita atas cerita, kan? Sebut saja storytelling, ini adalah satu, orang kata, anchor ataupun hook yang boleh menarik orang untuk mendengarnya. Selain daripada itu, apa dia? Yang saya boleh kongsi ialah apa dia? Ialah cara untuk hook ini ialah kita boleh tambah baik dengan lagu, fakta, uh, lawak jenaka, video, aktiviti dan sebagainya. Itu semua you boleh belajar lah. Saya cerita secara umum saja. Tapi maksudnya ada teknik-teknik tertentu untuk hook ataupun anchor kepada poin yang kita nak bawa ataupun nak sampaikan. Malam ni saya tak banyak guna. Saya guna banyak storytelling sebab cerita pengalaman. Tapi storytelling simple tetapi orang kata sangat berkesan lah untuk menarik perhatian untuk orang mendengarnya. Alright. Saya buka soalan lah kot kan, Dr. Syahri. Alright, kita ada 10 minit. Precious, waktu yang sangat penting. Ramai yang dah collect nota daripada sahabat saya, Coach Tarmizi. Tak berhenti tadi dia mencurahkan, sebab doanya tu Assalamualaikum. luar biasa kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Siapa tu? Dengan siapa? Saiful eh? Bukan. Orang lain. Saya tunggu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Saiful. Kenalkan diri. Ya. Silakan, silakan.
Nelson Oh, Astari. Michael. Ah, Tuan Afnan rasanya bertanya Okey, tu. saya Afnan sini. Di tanah suci lagi ni, belum balik lagi ni. Masya Allah, Masya Allah. Masya Doakan Allah. kami kat sini, Tuan. Oh, siaran kita sampai ke sana. InsyaAllah, insyaAllah akan doakan, sentiasa doakan untuk sahabat-sahabat Kepentas. InsyaAllah. Amin, amin. Amin, Jadi amin. Ya apa Allah. itu, Coach Syamizi pernah buat jugalah satu program yang mana sampai ke Tanah Haram juga. Tanah suci Alhamdulillah. ini, insyaAllah. Baik. Soalan saya, ya. Tadi tu Dia macam Oh, putus-putus sikit, Tuan. kita dan Oh, Line putus. saya yang tak okey ke macam mana ni? Memang lain dia putus. lalu berlatih. Isu sekarang ni saya nak tanya bagaimana menghadapi situasi, bagaimana coach, kaedah coach ketika mana menghadapi satu situasi yang langsung tak ada dalam skrip yang coach perkara itu berlaku. Seperti yang coach cakap bila masuk dalam, dia tanya satu soalan, mungkin soalan cukup mas, katakanlah sebagai contoh. Dia kata, Putus-putus lah. ya, Ya, ya. putus. Saya Tapi nak kita dapat saya, mesejnya. Maksudnya dia tidak seperti yang dirancang lah maksudnya. Okey, bagaimana berdepan dengan unsuckerable situation? Unsunkerable, yes. Unsunkerable. Okey, okey. Betul lah. Tuan tadi tanya bagaimana berdepan dengan perkara yang mungkin di luar skrip ataupun perkara yang di luar jangkaan. Kan? Ataupun soalan cepu emas disebutkan tadi. Kan? Sebenarnya, ini bagi saya lah. Ini saya punya personal punya opinion dan juga apa yang saya buat lah. Nombor satu, pada permulaan lagi kita mesti ingat kelancaran kita, apa yang kita lakukan ini apabila kita bercakap bukan kerana kita mampu atau kita kuat. Ini bagi orang Muslim, dia kita akan pegang kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya di mana satu patah perkataan pun kalau Allah tak izin kita tak mampu. Itu yang pertama. Bila kita pegang begitu, bahawa kita yakin sepanjang perjalanan kita itu bila kita bercakap kita dipandu oleh Tuhan kita. Kan? Bila kita dipandu oleh Tuhan kita, bila didatangi dengan ujian seperti itu, apa patut kita buat? Nombor satu, kita kena bertenang. Relax. Tarik nafas. Deep breathing kena buat. Deep breathing bukannya lama. Jangan buat 15 saat kat situ, kat depan TV live 15 saat. Oh, kau tunggu-tunggu bila nak bercakap ni kan. Deep breathing, 2-3 second tarik nafas. Kan? Janganlah bunyi kuat kan. Tapi nak tarik nafas melalui hidung, lepas menutup perlahan. Dan kita mula, uh, apa nama, menelaah balik soalan yang ditanya. Kalau kita tak boleh tangkap apa ditanya, kita blur kan? Kita blur. Apa patut kita buat? Kita minta dia ulang soalan sekali lagi. Tapi ulang, uh, dia kita orang kata minta dia ulang sekali lagi soalan yang ditanya. Sebab apa? Sebab kita nak play delay time. Delay time. Bukan nak play ni, tapi kita ada ruang sedikit untuk kita berfikir, mencari jawapan yang sesuai dengan soalan yang ditanya. Sebab ni serta-merta ni kan on the spot kan. Jadi kita delay sikit dengan minta soalan itu ditanya semula kalau perlu. Kalau tak perlu, kita juga boleh libatkan orang di sebelah kiri dan kanan. Ini masa kritikal kan. Masa kritikal, kita cakap sikit, kita pun mungkin tanya, bagaimana pandangan anda? Kan? Saya rasa macam ni, tapi kita tanya pula orang sebelah. Kenapa? Kita nak ambil sedikit masa, bila disebut sedikit, kita pun trigger. Oh, datang dah. Kan? Datang dah. So, nombor satu, delay time mungkin boleh soal balik soalan yang ditanya. Nombor dua, kita boleh libatkan orang di sebelah kita atau kita tanya balik moderator. Adakah maksud anda seperti ini, gini, gini? Sebenarnya kita bermain dengan masa untuk beri peluang otak kita berfikir jawapan-jawapan yang sepatutnya yang kita jawab. Kan? Itu kalau boleh, kalau mampu. Tapi kalaulah kita tak mampu jawab langsung, soalan itu memang di luar bidang kita, jangan jawab. Ini personal opinion saya. Kalau dia tanya benda yang bukan bidang kita Setuju. pun, kita ni motivator biasa je, general topik boleh lah kan. Tiba-tiba dia tanya bab ayat Quran. Saya bukan ustaz. Saya kata, saya minta maaf, saya tak boleh ulas bab agama. Saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Contohnya. Kan? Tak apalah. Sebab itu bukan bidang kita. Kalau bukan bidang kita, bagi saya nasihat saya, jangan jawab.
bagilah kepada orang yang alim, yang arif tentang perkara tersebut. Itu lebih baik. Tapi bagi saya tadi, tipsnya ialah bertenang. Nombor dua, kita gather time sikit, ambil masa sedikit dengan soalan, repeat soalan, ataupun kita ulas balik soalan dia, ataupun kita libatkan pihak ketiga. Itu yang saya biasa buat lah. Kalau dalam sesi ataupun situasi live ataupun situasi yang kritikal. Tapi kalau apa nama uh, sesi forum yang ramai ni kan dia lain sikit cara. Ni cerita pasal live lah, pasal live. Alright, itu mungkin jawapan ringkas yang boleh saya berikan. Afnan, Tuan Afnan yang berada di Tanah Suci, Masya Allah. Terima kasih Tuan Afnan. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Afnan yang bertanya. Berlintas langsung daripada Makkah. Tanah Luar Suci, biasa. Masya Kita Allah. bagi ruang. Ada lagi seorang dua. Saya rasa ni Assalamualaikum. tadi. Waalaikumsalam betul lah. Ya. Saya Saiful. Saya nak bertanya satu tentang kebanyakan kita menghadapi masalah spotlight syndrome. Spotlight syndrome mana kita berdiri di depan tu kita rasa macam semua orang tengok kita, semua orang cari salah kita, semua orang rasa macam memang kita tak nak jawab menyebabkan kita gagap. Bagaimana Tuan betul-betul yang Tuan boleh ceritakan untuk mengelakkan spotlight syndrome tu boleh membutakan perbicaraan kita sendiri? Masya Allah. Terima kasih Tuan Saiful. Soalan yang cukup, orang kata Ini cukup otai, kena. otai dalam kepentas ni. Oh, patutlah. Masya Allah. Kan, spotlight syndrome ni memang memang semua alami sebenarnya. Saya sendiri pun alami. Tapi apa yang saya lakukan lah sebagai orang biasa ni, saya lakukan yang saya praktisnya ialah, nombor satu ialah bagaimana kita nak elakkan spotlight itu hanya pada kita. Kan? Maksudnya, jangan biarkan spotlight itu hanya tertumpu pada kita, tetapi tertumpu kepada semua orang yang ada dalam dewan contohnya. Apa patut kita buat ialah, ini cara saya lah, mungkin betul mungkin salah. Cara saya ialah, permulaan lagi saya dah ajak audiens untuk bersama dengan saya. Kan? Dengan aktiviti-aktiviti tertentu ataupun dengan perkara-perkara tertentu untuk ikut saya. Kenapa ikut saya? Sebenarnya saya sedang membina repo. Dalam masa yang sama, spotlight tadi bukan pada saya saja. Dia dah pergi kepada audiens tadi yang bersama dengan saya sebenarnya. Ini teknik yang saya gunakan lah. Jadi saya tidak rasa rasa gerun, rasa takut sebab hanya pada saya. Jadi saya adjust lampu spotlight itu menjadi lebih besar, melibatkan audiens yang lain secara berkumpulan atau mungkin secara individu. Mungkin saya akan libatkan sesi soal jawab peringkat awal lagi. Bukan soal jawab, mungkin saya akan tanya tempat ataupun mungkin tegur dan sebagainya. Two-way communication ini sebenarnya automatically bagi saya lah, dia mengurangkan apa nama spotlight syndrome itu tadi. Ini secara ringkasnya Tuan Saiful yang saya buatlah selama ini. Uh, Mungkin jawab atau tidak jawab, Wallahu a'lam. Uh, Jawab Tuan Saiful. Kita share. Banyak. Share the spotlight tu. Kecerahan Dia, itu kita share dengan Tuan Saiful. itu teknik teknik masing-masing ada teknik dan kita belajar di sini. betul betul Tuan Okey. Saiful. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita respon sedikit Coach Tamizi. Ada soalan yang sebelum ini kita janjikan untuk respon daripada Baik, baik, Sakinah baik. Karim tadi. Ya. Dia menulis tentang short and precise. Hmm. Macam mana nak ada kemahiran bercakap secara ringkas dan padat? Oh, ini saya pertama saya nak bagi tahu kemahiran short and precise atau short Precise. and simple ataupun uh, kemahiran yang apa kata menyimpulkan ataupun memendekkan poin-poin yang panjang ini tak semua orang boleh kuasai. Saya sendiri pun saya rasa saya kena belajar banyak lagi. Saya pernah ceramah sepatutnya biasanya kalau kita bagi talk 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Saya pernah diberikan masa sebabkan VIP nak sampai untuk perasmian, saya diberi masa 15 minit sahaja untuk bercakap. You imagine, wow, it's not easy. Dia sangat sukar. Sebab apa? Sebab kita nak compress daripada 2 jam jadi 15 minit. Bila 15 minit, bermaksud kita kena pilih the main point yang boleh memberikan kesan kepada pendengar kita. Jadi sebab itu kalau kita diberikan orang kata uh, apa nama ruang ataupun arahan ataupun jemputan ataupun tugasan yang melibatkan short and precise ini, memang kita pertama sekali kita kena tahu apa kehendak uh, audiens itu sendiri dengan tajuk yang kita kena lah kan. Maksudnya kita kena tengok apa learning outcome yang wajib dia dapat. Sekurang-kurangnya kalau ada 5, kita dapat 3 daripada 5 pun bagi saya dah memadai. Kenapa? Sebab kita dah hit the learning outcome
dalam program kita tersebut. So, kita kena tahu itu yang pertama. Daripada situ, barulah kita rancang apa point yang boleh kita highlight. Bagi saya, kalau short and precise ni tak boleh, dia tak boleh lebih daripada 5 perkara. Antara 3 hingga 5 sahaja bergantung kepada huraian dan explanation kita. Kalau melibatkan fakta and fact and figure, 3 sudah memadai. Kenapa? 2 lagi itu ialah pembuka yang menarik, pembuka yang berkesan dan penutup yang orang kata mengingatkan audiens kepada kita sampai bila-bila. Jadi bagi saya nombor 1 tahu apa dia nak, nombor 2 kita ringkaskan kepada 3 hingga 5 dan pilih poin yang boleh memberi kesan yang tepat dengan learning outcome itu kita sendiri. Itu secara ringkas lah Dr. Syarif. Benda ni cerita panjang. Tetapi Ya, betul. benda ni kemahiran saya rasa bagi nak buat short and simple, short and precise ini memang kena berlatih dari masa ke masa. Saya sendiri pun tidak 100% kuasainya, tetapi must be practice and practice and practice. Dr. Yes, Syarif. yes. Saya teringat pada satu pengalaman yang luar biasa, ikuti perkongsian 3 minit, bawah 3 minit. 1 minit Oh, kalau tak silap. oh. Oleh, kalau di Terengganu, tuan-tuan perempuan, cari Ustaz Mastura. Ya. Ya, Uh, dia seorang speaker yang memang short, precise, sharp. Dia bagi 1 minit tu, dia macam, wow, terus kita dapat. Banyak, rasa macam seminit tapi banyaknya ilmu yang kita dapat. Rasa macam terus dia menghunjam sampai ke dalam, luar biasa. setuju, setuju Yang itu Doktor. powerful. Saya sepentas dengan dia. Jadi panel, Alhamdulillah. forum. Masya Allah, saya pun belajar banyak daripada Ustaz Mastura. Ustaz Uh, Mastura. Boleh ya. cari Ustaz Mastura. Kalau di Terengganu ataupun carilah kat TikTok dan sebagainya. Hmm. Cuba yang itu. Siapa Uh, tanya tadi? Dr. Syarif, Sakina, eh? Dr. Syarif Ya. satu lagi. Sebenarnya kalau nak belajar short and simple ni, buat video TikTok. Buat video TikTok sebab video TikTok kita nak engage, nak buat engagement tinggi 1 minit untuk bagi orang yang baru lah, sebab saya orang lama dah dalam Yes. TikTok. Tapi untuk newcomer, new player dalam TikTok, 1 minit itu ataupun kurang dari 1 minit itu lebih baik. Jadi bila kita berlatih buat Yes. itu, kita akan biasakan diri. Uh, Sebab kita akan memilih the right words kan, yang berguna sahaja, yang ada manfaatnya. Tidak, kita akan terlebih perkataan. betul. Menjawab. Alhamdulillah, dan ringkas ada wakil daripada Uniza. Zaliha tadi tanya tentang macam mana nak yakin depan orang ramai. Mungkin ringkas daripada Coach Tarmizi. Yakin depan orang ramai, Menyantuni orang Uniza. yakin depan orang ramai. Nombor 1, appearance mesti meyakinkan. Appearance Okay. meyakinkan. Maksudnya pakaian kita mesti sesuai dengan TOPP, times, occasion, place and also purpose, mesti sesuai dengan apa yang kita present. Itu nombor 1, pakaian. Sebab pakaian ni main peranan. Nombor 2 ialah dari sudut meyakinkan orang lain, ialah dari sudut knowledge yang kita ada. Maksudnya bila kita bercakap mesti based on knowledge, bukan sekadar persepsi, bukan sekadar bahasa Milton, kabur dan sebagainya, tetapi knowledge yang kita kuasai. Maksudnya kena study lah, kena prepare. Tak boleh kita hentang kromo, tak boleh. Mesti prepare, ada knowledge. Nombor 3, gunakanlah teknik-teknik hook dan juga anchoring tadi yang mampu membuatkan penyampaian kita lebih lebih berkesan. Itu yang saya boleh jawab secara ringkas lah Dr. Syarif. Alright. So, kita dapat ilmu baru tadi. TOPP. Dapat catat Mm-mm. tak tu? Time, occasionnya, place and purpose. Ya. Dan practice sebenarnya Kak Zaliha, Puan Hmm. Zaliha daripada Uniza. Sebab dia tulis Besuk tu, Uniza daripada tu, besuk jadi tu. kita santuni. Ataupun daripada Hoza tu. Daripada besuk, besuk. Inza Oh, besuk. daripada Besut. Oh, Ya, kenal ya. ni. Oh, Okay, terima kenal. kasih soalan itu. Uh-uh. Jadinya kita dah terlajak 3 minit. Boleh lagi sedikit lagi mungkin Coach Tamizi? Kita bagi Saya ruang kalau saya ada lah. okey je. Cik Nelson nak tanya tadi. Okey. Saya tengok Cik Nelson Astari ada nak tanya tadi. Ya, betul. Ya, betul. Kita bagi ruang sedikit, 1-2 lagi. Saya mau tanya, Silakan, Nelson. bagaimana ceramah itu kelebihan dan kelemahan? Contohnya yang disampaikan oleh coach ini tentang Muhammad Ali. Petinju itu kan pasti ada coachnya, ada kelemahan, ada kelebihan. Bagaimana saya udah tangkap berlatih, berlatih, praktis, praktis. Nah. Terus bagaimana bisa model A, model B, model C? Itu doang pertanyaan saya. Gitu. Tadi Pak Coach ngomong gitu. Cik Nelson, saya macam putus-putus sikit ni. Boleh boleh ulang sekali lagi Eh, soalan? Ha. Ya, saya mau nanya tentang tadi Bapak sampaikan Muhammad Ali petinju.
Nah, Ya, petinju itu Muhammad Ali, ya kan oke, pasti dia mau berlatih kan asal ada kelemahan ada kelebihan. Nah, itu betul. pertanyaan saya. Terus kedua itu tadi Pak Kos sampaikan model-model A, model B, model C gitu. Seperti kayak dibahas tadi tentang Soekarno, tentang apa kan Bapak udah pakai di ceramah, saya udah paham dah gitu. Oke, oke. Bagaimana diimplementasikan kehidupan kita gitu. Gitu doang. Terima kasih dan sekian. Terima kasih Nelson Astari. Datuk Iya. Syarif dapat tangkap? Datuk Syarif? Bagaimana Soalan modeling ataupun itu? pendapat tu. Pemodelan mungkin sedikit dan Iya. bagaimana ya bagaimana seorang peninju yang cukup hebat masih lagi memerlukan seorang coach yang mampu melihat di sudut-sudut blind spotnya dan menggunakan model pemodelan yang telah dibincangkan oleh Coach Tarmizi tadi apabila meletakkan tokoh-tokoh tertentu untuk kita mengambil ataupun memodelkan. Kalau kita lihat situ, amati apakah yang dilakukan dan kita turuti. Kita pun telah kongsikan dengan Coach Tarmizi kan. ATM, gunakan model, menggunakan formula. Ini kita, saya ada formula. Formulanya adalah ATM, amati, turuti dan modifikasi. Kita modify sedikit, Ya. tiru tokoh-tokoh yang kita cukup kagumi itu. InsyaAllah kita mampu untuk menjadi seperti dia. Soalannya begitu. Maksudnya dalam dalam kita nak meningkatkan tahap wibawa kita ataupun tahap penguasaan kita dalam pengucapan awam ini, salah satu teknik yang saya sebutkan tadi ialah modeling. Modeling iaitu kita Yes. mengambil contoh ataupun kita meniru versi ataupun kita follow the path ataupun jalan yang telah dibuat oleh orang-orang yang hebat yang kita kenal. Jadi dalam memodelkan tadi, seperti yang Dr. Syarif sebut tadi, ialah kita kena amati betul-betul apa yang dia buat, cara dia buat macam mana. Kan? Kita turuti, kita ikuti dan kita buat mengikut cara kita. Tak semestinya kita 100%, tetapi kita modify pula dengan kemampuan kita. Apa yang kita nak turuti, apa yang kita nak amati, apa yang kita nak modify ialah tentang yang pertama ialah cara minda dia berfikir. Kita kena tengok bagaimana minda dia berfikir. Emosi dia macam mana bila dia bercakap atau bila dia buat sesuatu perkara. Physically pun kita tengok macam mana fizikal dia. Kalau contoh kita tengok Soekarno, kita tengok video dia kan, macam mana cara emosi dia, sampaikan emosi dia, bagaimana physically dia bercakap, posture badan dia macam mana. Dan juga spiritual juga kita boleh tengok untuk kita ambil contoh daripada model yang kita lihat tadi. Saya bagi saya lah kan tak salah untuk kita untuk ambil banyak model tetapi yang paling penting ialah kita modifikasi kita modify mengikut kekuatan dan kemampuan diri kita. Uh, at last dia punya poinnya ialah at the end ialah you kena keluarkan the best version of you. Betul model tetapi akhirnya kita akan keluar dengan cara kita, dengan kaedah kita sendiri. Macam Cik Saiful tadi, otai dalam kepentas pun disebut tadi. Kan? Maksudnya, masing-masing ada cara, ada kaedah masing-masing. So, bagi saya, at the end of the decision yang kita kena buat ialah kita yang akan pilih which one kaedah ataupun uh, teknik yang sesuai dengan diri kita untuk kita kata develop diri kita menjadi lebih baik dari masa ke semasa. Itu Cik Nasser mungkin menjawab atau tidak ini kita share knowledge kan Cik Nasser. Terima kasih Cik Nasser. Daripada mana Cik Nasser ni? Indonesia, Indonesia. Indonesia. Jakarta. Ya. Iya, Which part? Which part? Jakarta. Jakarta. Terima kasih Cik Nasser. Terima kasih. Ada lagi, ada satu soalan daripada Mokku tadi. Ya. Mokku tanya pasal apa? Tiba-tiba blur. Macam mana nak buat, Coach? Mokku masih ada kat sini ke, Mokku? Mokku sahabat kita ni. Mokku. Mokku tanya tiba-tiba blur. Pernah berlaku Hmm. tak? Saya pernah jumpa penceramah, kan? Penceramah, seorang penceramah, pemidato lah. Dia bercakap menggunakan alat bantu mengajar lah. Dia ada LCD, ada laptop. Tiba-tiba LCD Hmm. itu padam. LCD rosak, kan? Dan laptop dia pun hang. Dan dia blur Wow. terus. Dan dia cakap pada saya, minta maaf coach, saya tak boleh sambung. Saya blur. Jadi apa saya kena buat? Saya kena sambung. Slot dia. Dia berhenti kat situ.
Minta maaf. Sebab apa? Sebab apa jadi begitu? Sebab dia dilatih daripada awal bergantung sepenuhnya kepada alat bantu mengajar. Kan? Bila kita Hmm. dilatih bercakap ini, kalau kita daripada awal latihan kita, kita bergantung sepenuhnya kepada alat bantu mengajar, we will face a problem and challenge bila mana ada kejadian yang tidak dijangka seperti tadi. That's why bagi saya nak jadi speaker yang hebat, you need to kata mastery, kuasai teknik sama ada dengan alat bantu mengajar ataupun without alat bantu mengajar. Ini kena kuasai kedua-duanya. Bagi saya barulah you akan jadi orang yang akan bila berdepan dengan saat blur tadi, dia akan boleh hadapi. Itu pertama. Nombor dua, memang blur boleh berlaku. Apa patut kita buat? Take a deep breathing sekali lagi, kan? Dan cuba alih kepada perkara lain terlebih dahulu. Dia panggil Ya, reframing betul. ataupun break the pattern. Kan? Break Mhm. the pattern atau reframing ini sebenarnya bantu kita untuk orang kata bertenang dan juga mencari idea sebenarnya. Kan? Contoh break the pattern maksudnya tengah kita bercakap, contohlah saya bercakap tadi tentang membaca. Tiba-tiba saya blur nak cakap apa tentang membaca. Maka apa saya buat? Saya go to the next point terlebih dahulu. Yang mungkin point seterusnya itu kita dah ada idea. Jadi bila kita datang balik tentang membaca tadi, saya pusing balik. Saya looping balik pergi kepada point membaca. Kenapa? Sebab kita dah blur sekejap tadi. Jadi maksudnya blur jangan berhenti, jangan terus senyap kat situ. Kan? Pengsan kita. Boleh pengsan tau. Boleh boleh kita adrenalin makin makin membuak tu. Ya, ya, Kan? ya. Oh, Blackout. bahaya. Bahaya. That's why kita go kepada point yang seterusnya ataupun kita guna orang ketiga, audience, contoh teknik tadi saya kata tajuk membaca kan. Kita tanya orang kita. Kita blur ni, tengah blur ni kan. Tengah blur, tak tahu nak cakap apa. Kita bertanya, macam mana saudara tentang membaca? Berapa biji buku anda baca pada tahun ini? Contohlah, kita tanya dia. Kan? Sedangkan Mhm. kita sebenarnya ni dalam otak kita ni tengah cari. Apa dia Yang ni? proses. Tengah Yes. proses. Hmm. Poin apa aku nak cakap tentang membaca ni kan. Tapi bila kita Ya. dah guna masa itu untuk tanya orang, tanya audiens kita, kita sebenarnya beri masa diri kita untuk proses. Dan insya Allah, saya yakin bila kita ada pengalaman banyak, dia akan datang sedikit demi sedikit. Tak banyak pun, dia akan datang sedikit demi sedikit idea untuk kita kupas topik-topik yang berkaitan. Itu Dr. Syarif. Mauku tak pernah blur tu. Dia saja je. Ah, Tanya. makbul. Mauku dah okey. Kan? Saya suka yang Coach Saiful tulis tu. Dan teringat kata-kata ayahanda Uh-uh. Datuk Ruslan. Dia kata, PowerPoint itu is just a PowerPoint. Tapi point-point power ada dengan kita. Jadi kita yang kena prepare. Kita naik ke pentas dengan persediaan, kita turun dengan penghargaan insya-Allah. Betul, Dengan betul. kejayaan. Jadinya Betul. persediaan itu. Setuju? Alright. Ada request berapa lama ni? Ramai pula peminat Coach Tarmizi ni bertahan sini ni. 95 orang sudah ada, masih lagi bertahan. Siapa lagi yang nak tanya tadi? Ada kita Risnawati. Ini pun daripada international. Boleh Coach Tarmizi? Silakan, Ajak silakan. sedikit lagi. Dr. Syarif boleh Izin bantu saya tanya jawab soalan. Coach. Dr. Syarif boleh bantu juga. Alright. Selamat malam, Risna. izin coach mau Selamat, tanya. selamat Ya. malam, Rizna. Silakan. Selamat malam, saya dari Indonesia, saya dari Maluku, Pak. Daripada mana? Maluku, Ma- dari Maluku. Provinsi Maluku, iya. Okey. Ini saya sempat dengar tadi coach bilang bahwa itu kalau bukan bidang kita nggak usah bicara ya, nggak usah masuk di dalam ranah itu. Gitu ya coach ya. Nah, Ya, saya ini ada pengalaman coach ya. Saya ada pengalaman jadi em, saya ini pengajar bahasa Inggris. alright. Nah, jadi di satu kesempatan itu saya diminta untuk mengajar anak-anak. Mhm. Terus orang tuanya bilang ke saya, Miss boleh nggak? Ini nanti boleh diajarkan juga, Matt. Tapi saya nggak eh, partnya saya nggak di Math, saya di bahasa Inggris. Tapi karena orang tuanya yang bilang ke saya, coba aja Miss dilihat dulu. eh, ini pelajarannya susah nggak buat Miss buat gitu. Lalu saya cobalah pelajarin. Okey. Ya nggak terlalu susah-susah juga sih, bisa bisa saya ajarkan ke mereka. Tapi Mhm. Mhm. kalau mendengar sepertinya saya kayak lancang gitu ya, coach ya.
Maksudnya Ya, berusaha masuk di tempat yang bukan part saya begitu. betul. Izin coach. Penjelasannya coach. Makasih coach. Betul. Itulah bila 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 kita bercakap dalam bukan bidang kita, kita ada risiko sebenarnya dari risk untuk kita membuat kesilapan. Dan kesilapan yang kita buat dalam bidang yang bukan milik kita, dalam bidang yang dalam penguasaan diri kita, sebenarnya boleh diterjemahkan kepada banyak risiko lain. Jadi sebab itu saya bagi saya, bila kita berdepan dengan perkara yang bukan bidang kita, is better lah. It's better for us to stop ataupun orang kata to explain to them that we are not in that field and please find another people which is master on that field ataupun yang kuasai bidang itu. Itu yang pertama. Tetapi ada dalam sudut tertentu kalau bidang itu tidaklah terlalu kritikal. Macam contoh matematik tadi kita mungkin ada basic matematik but we are not professional. Kita Ya. bukan ahlinya. Tetapi mungkin basic matematik mungkin untuk for youngers yang kita rasa boleh kita buat, bagi saya is okay. Tak ada masalah pun untuk kita mengajar. Tetapi kalau bila melibatkan profesional punya bidang, itu bagi saya memang kita tak boleh sembrono, tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita offer diri kita untuk bercakap perkara yang bukan bidang kita. Baik, Ya, deh. Ya, ya. Makasih coach ya di pencerahannya. sana. Terima kasih juga di sana. Maluku ni di bahagian mananya? Di bagian timur, Eastern part of Indonesia. Okey, okey, baik. Terima kasih Kalau Rizna. Jakarta, Tempat. Western. Oh, Maluku, Jakarta Eastern. West, oh ni East. Alright, alright. Faham. Ya, Maluku, Eastern. Yes. Terima kasih, terima Thank you, Oh, kasih. coach. Sama. very international kita punya malam ini. Tapi kita belum dengar daripada Thailand, daripada Brunei ataupun Singapura. Ada ke? Bagi bagi komen sikit Singapura, Brunei. Ada ke? Oh, Kepentas ini antarabangsa, coach. oh iya ke? Ya, kita punya kepentas itu namanya adalah Kelab Pidato Perdana Antarabangsa. Oh, patutlah ada daripada pelbagai Ya, kita negara. ada daripada Thailand, ada daripada Indonesia, Masya Allah. Singapura, kita ada di Brunei. Saya pun kena join ni jadi student juga ni. 5 negara. Sangat-sangat dialu-alukan. Bukan bukan Hmm. jadi sifu lah kat kami punya. Tak apalah. Kita jadi peserta lah. Nak menuntut juga kita pun nak belajar juga. 5 negara siapa Cik Saiful beritahu tadi. 5 negara. Ya, 5 negara, saya pun. 5 negara. Singapura, Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand. Masya Ya. Allah. 41 cawangan di 5 negara. Masya Allah. Yep. Saya teruja. Saya teruja. Lepas tu kita nak mengajak rakan-rakan yang belum bersama kita, di sini tempat untuk berlatih. Di Kepentas ini kita bagi ruang seluas-luasnya untuk anda berlatih. Yang Coach Tamizi sebut tadi, praktis. Tiap bulan kita datang dengan yuran yang tak masuk akal, Hmm. RM10 je sebulan. Masya Allah. Setahun 120. Nak dapat kat mana kelab yang belajar pengucapan awam, bayar RM10. Ada kelas online. Lepas tu ada kelas pula yang bersemuka, RM10. Cuba beritahu kat mana dah boleh dapat. Masya Allah. Hebat. Di sini Saya tempatnya boleh, kita berlatih. saya rasa saya boleh bantu promote lagi ni. Ramai saya rasa boleh masuk ni. Kan untuk ke pentas ni. Saya sangat syorkan lah pada siapa-siapa yang ada dalam ni kan. Boleh apa nama join discuss. Saya pun insya-Allah suatu hari saya rasa macam nak join Ya juga. Allah, Hmm. terima kasih banyak. Okey, Coach Temizi, Ya, sebelum saya nak tanya bagaimana persiapan yang coach buat sebelum atas satu-satu ucapan selain daripada coach bercakap seorang-seorang dalam kereta lah. baik. Baik. Hmm. Terima kasih tuan. Uh, Persiapan kan bila saya dapat satu task lah, apa-apa task untuk bagi perkongsian di mana-mana tempat. Nombor satu ialah saya kena pastikan persetujuan saya sebelum saya kata setuju untuk terima undangan. Saya kena pastikan topik yang diminta itu adalah within my expertise. Itu yang pertama. Must be within my expertise. I cannot talk kalau beyond my expertise. Sebab macam Rizna cakap tadi kan, bila beyond my expertise, saya akan ada tendensi untuk tersalah dan sebagainya. Itu yang pertama. Nombor dua ialah saya akan dapatkan beberapa maklumat yang penting
sebelum saya buat preparation. Apakah maklumat penting tersebut? Nombor satu ialah selain bertajuk, selain pada topik, nombor dua ialah siapa audiens yang saya akan hadapi. Dan ini penting sebab audiens ini akan menentukan kaedah saya bercakap, poin yang saya nak sampaikan dan mood mana yang saya nak gunakan. State management saya punya diri saya macam mana. Sebab kalau dengan student darjah 6, student 12 years old yang 12 tahun ini, saya kena turun sampai ke bawah kan, sesuai dengan keadaan kanak-kanak. Kalau berumur remaja, saya cara slang saya bercakap mungkin slang yang lain. Bila saya bercakap dengan profesional, dengan doktor contohnya, dengan konsultan atau perunding, ni next week Ahad minggu depan saya akan bercakap dengan pengarah hospital di Terengganu, pengarah HNZ dan juga tim dia, management dan juga semua adalah dia pilih untuk perhimpunan bulanan. Saya kena bercakap dengan dia orang, maka saya kena be professional. Jadi maksudnya audiens ini menentukan kaedah yang saya akan gunakan nanti. So penting tahu maklumat tentang audiens. Nombor tiga, barulah saya prepare apa nama poin-poin penting yang saya nak sampaikan. Dan poin penting ini bergantung kepada perbincangan saya juga dengan penganjur. Saya akan riki awal-awal apakah hasrat ataupun hasil pembelajaran yang dia dia harapkan daripada perkongsian saya. Penting ni sebab saya nak susun supaya modul saya ataupun point of view saya nanti kena dan tepat dengan apa yang diharapkan. Mungkin tak tepat 100%, mungkin dia letakkan 1 hingga 5 perkara. Saya mungkin pergi jadi 7, lebih sedikit. Saya takkan kurang tapi lebih. Yang dia minta saya akan penuhi, tetapi yang selebihnya saya akan tambah yang saya rasa bersesuaian dengan apa yang diharapkan. Kemudian saya juga akan dapatkan maklumat berkaitan selain daripada audien ialah berkaitan dengan physical area yang ada di situ. Adakah dewan secara auditorium, adakah flat punya dewan, bagaimana pula PA system, adakah mikrofon dia mesti stand mikrofon ataupun wireless, ada head mic atau tidak. Perkara-perkara ini saya akan dapatkan detail sebab dia akan menentukan bagaimana cara saya untuk beraksi nanti. Okey. Dan selain daripada itu juga, ni saya terlintas je kan kepala. Selain daripada itu juga ialah bila kita sampai di sana, saya akan sampai tidak terlalu awal dan tidak terlalu lewat. Ini penting. Sebab kadang-kadang kalau kita sampai terlalu awal, kita sebenarnya menyusahkan penganjur. Kan? Kita datang sejam lebih awal. Susah dia orang, susah hati penganjur. Sebab apa? Nak kena entertain kita lagi, dia nak dapat, nak buat registration lagi, macam-macam tak siap lagi kan. Jadi that's why kita tak boleh terlalu awal dan tak boleh terlalu lewat. Bagi saya, ini pandangan personal. Saya kata 30 minutes before is okay lah. Apa nama, sahabat-sahabat sekalian, 30 minutes before is okay untuk Uristia menerima kehadiran kita. Kalau sejam, 2 jam sebelum itu, kita sedikit menyusahkan penganjur lah sebab dia nak uruskan kita lagi kan. Itu bagi saya. Bila sampai sana, saya akan terus pergi ke Dewan kalau boleh untuk saya biasakan dulu dari segi suhu berapa darjah Celsius. Kenapa ni kadang-kadang sejuk atau panas sangat kan? Sebab tak sesuai dengan pakaian kita. Kalau kita pakai long suit, tiba-tiba masuk dewan, aircon satu biji je. Satu dewan satu biji je aircon. Panas. So saya akan adjust saya punya pakaian sesuai dengan keadaan. Kan? Jadi saya akan tengok dari segi suhu. Kemudian saya akan test mic. Ini wajib kita akan test mic sebab suara kita kadang-kadang mikrofon yang disediakan oleh penganjur ini tidak seperti yang kita harapkan. Kan? Ini banyak berlaku kan Dr. Syahri kan. Kita pergi banyak tempat. Ya Allah, speaker tu ya Allah sampai kita hilang suara. Sebab apa? Ya. Ibarat ada speaker tapi tak ada bunyi kan. Jadi sebenarnya kita kena Jerit live kitanya. kan. Yes. Memang nanya lah kita. Jadi that's why kena test speaker supaya kita tak terlalu uh, high expectation. Bila kita tahu kita boleh adjust kita punya kita fleksibel lah. Flexibility sangat penting bila kita buat preparation sebelum bercakap kan. Kemudian kita akan tengok pula dari segi ruang kita nak beraksi, tempat pentas nak pergi ke mana, kita dah plan dah. Kita boleh dah boleh imagine ke mana situ sini dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah tolong jangan lupa siapa VIP ada dalam tu. Kenapa VIP ni penting? Sebab VIP ni kita takut kita terlupa untuk bagi salutation kepada mereka. Kita kadang beraksi tanpa kita niat, tanpa niat kita dah membelakangi dia ke apa sebagainya kan. Kita tahu VIP jugalah. Protocol wise, suka tak suka, mesti ambil kira protokol wise. Sebab protokol itu sebenarnya ialah hormat kita kepada
orang yang ada depan kita. Dan salutation yang kita akan gunakan pun kita kena tahu. Kalau pengajar beritahu ada datuk kat situ, ada datin, ada tun, ada tan sri sebagainya kan. Maka kita kita dah ada dalam kepala kita nak panggil apa salutation tu, panggil hormat itu kita dah ready awal-awal. Dr. Syari kan kita punya program kan biasa tun tu datang ada biasa kan tun ada tan sri Ya. ramai kan. Orang kita selalu datang kan. Biasa Datuk-datuk hari kedua baru dapat tone lah. hari kedua. Okey. Dia soalan tambahan lah. Ya, Alamak. Tuan. Kalau saya pun dah bertanya ni panjang soalan dia. Uh, Bagaimana pula kalau macam tuan ketika berceramah menghadapi suasana ada yang membantah? Kita Oh, cakap tu yang membantah lah, yang mengacau. Bagaimana tuan hadapi benda-benda macam tu? Masya Allah. Oh, yang ni ada pengalaman kan. Bila kita berceramah atau kita menyampaikan sesuatu ucapan ataupun talk lah kan, kita akan berdepan dengan pelbagai orang di depan kita. Dan pastinya, ini saya belajar NLP dengan Dr. Syahri, di mana kita faham cara mereka berfikir, cara mereka mencerap, cara mereka memproses maklumat memang tidak akan sama dengan kita yang menyampaikan ini. Dan kita dah jangkakan memang akan ada perbezaan dan sebagainya. So, bila kita bagi penyampaian atau talk ini, perkongsian ini memang akan berlaku sama ada yang pertama, dia sokong je, dia setuju je. Yang pertama. Nombor dua, dia soal kita. Soal kita dengan niat nak tahu pun okey, tak ada masalah. Kita boleh hadapinya dengan baik. Nombor tiga ni yang biasa, yang jarang berlaku sebenarnya, tapi ada juga berlaku, di mana provokasi berlaku. Provokasi ataupun dia membangkang seperti mana Tuan katakan tadi berlaku pada kita. Macam mana nak buat? Kalau saya akan tengok tahap provokasi. Kita akan nilai secara langsung pada waktu itu. Bila dia soal tadi kita tahu dah yang ni soalan provokasi ataupun dia nak buat apa ni. Kita dah boleh teka dah boleh agak apa tujuan di sebaliknya. Tapi bila 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 dia soal perkara yang berkaitan dengan provokasi ni, apa yang saya buat ialah saya dah tahu apa dia 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 harapkan pada kita. Nombor dua ialah kita akan cuba jawab kepada konteks yang ditanya. Kan? Kita tak pergi kepada emotion, kita tak pergi kepada apa nama konsep dan sebagainya. Kita pergi konteks yang kita nak jawab. Kita tak lari daripada konteks. Dan kita juga tak lari daripada topik perbincangan kita. Kalau dia terima dengan apa yang kita jawab, kita kata konteks kita lah macam ni. Tuan masukkan tadi mungkin konteks berbeza. Saya rasa mungkin kita boleh bincang masa makan nanti contohnya. Maksudnya, kita elakkan perbincangan di luar konteks dalam sesi kita. Sebab dia bukan saja akan mengganggu kita tapi mengganggu audiens lain. Kita ada silibus yang kita nak sampaikan kan, tapi bila dia campur tangan menyebabkan konteks kita lari, ini yang menyebabkan kita kata tersasar daripada uh, kita punya laluan kan. Jadi that's why kita alihkan dia supaya alih macam mana? Uh, mung- Soalan tuan tadi saya boleh jawab tapi konteksnya sedikit berbeza. Apa kata mungkin masa makan minum nanti boleh datang kita bincang. Hmm. Kenapa? Sebab kita nak alih dia kepada yang lain lah supaya tidak mengganggu. Itu pertama. Nombor dua, kalau benda itu makin serius, kan? Kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak terus melawan ataupun kita nak apa nama, tarik handbrake ataupun kita nak berdamai. Kalau kita nak melawan, kita boleh berlawan dengan fakta tapi tidak beremosi. Masing-masing lagi dalam kawalan. Ada dia berlaku. Dia bagi, kita bagi. Dia bagi, kita bagi. Tetapi mesti be professional and kita bercakap berdasarkan fakta. Tapi kalau kita tengok emosi makin tidak terkawal, maka it's better for us sebab kita ni bercakap kan, kita tak nak terganggu benda lain. Bagi saya, kita boleh simpulkan, kita boleh cut ataupun kita reframe ataupun kita stop benda ni, conversation itu, kita kata, okay, saya faham maksud tuan. Uh, Cuma kita boleh setuju di sini, masing-masing ada pandangan berbeza. Tuan ada pandangan tuan, saya berpegang pandangan saya, tapi mungkin benda ni boleh kita bincang lagi. Maksudnya kita pilih untuk tidak teruskan perdebatan, tapi kita pilih untuk kita meraihkan perbezaan itu. Kan? Tapi kalau dia masih lagi keras lagi, ya, yang ni payah juga Dr. Syahdi kan. Tembak je. Tembak je kan. Uh, Dia nak Boleh. menang je Tuan Saiful. Dia nak menang. So bila kita berdamai tadi, kita bagi dia menang. Ah, Jadi dia diam lah. So dia rasa macam, oh aku lebih terror daripada penceramah. Okey lah. ah, That's it. Okay,
Dan soalan yang seterusnya, bagaimana pula Tuan menghadapi sekiranya Tuan perasan bahawa fakta yang Tuan keluarkan adalah salah dan boleh nampak muka dekat penonton tu tiba-tiba berubah. Macam mana Tuan nak handle benda tu? Oh, oh, yang ni pun ada juga ni pernah tapi lama dah kan. Hmm. Sebab itu sebaiknya bila kita nak cakap pasal fakta ni kan kita kena betul-betul dua tiga kali recheck lah kan supaya kita tak tersalah sebut. Tapi kita ni manusia. Bila sebut kita manusia ni kita ada tendensi untuk tersilap sebut dan tersalah pick up the facts kan. Jadi Hmm. bila tersalah tersebut tadi dan kita sedar benda itu disedari oleh apa nama penonton kita, audiens kita. Ini pandangan saya lah mungkin betul tidak. Bagi saya akan terus perbetulkan uh, uh, kesilapan fakta tadi. Saya baru tulis, minta maaf banyak, saya confuse sedikit tentang fakta tadi. Rupanya fakta tadi berkaitan benda lain. Yang saya nak sampaikan sebenarnya adalah fakta yang ini. Kan? Terus kita perbetulkan. Bagi saya is okay sebenarnya kalau kita perbetulkan sebab kita apa nama uh, kita tidak terlepas. Cuma kita minta maaf lah. Itu bagi saya lah. Cuma kalau kita ada fakta salah di slide kita, kan? Slide kita nampak pun salah. Itu kena akui lah. Itu terang-terangan. Tapi kalau orang tak sedar, macam mana? Orang tak sedar. Kita tahu kita salah sebut ni. Kita salah quote ni. Kan? Tapi audiens tak tahu. Dia tak tahu. Bagi saya, you ada dua pilihan. Kalau you nak betulkan pun tak ada masalah. Tapi you nak baiki di akhir, nak betulkan pun tak ada masalah. Tapi cuma bila kita tangguh di akhir, kita takut ataupun kita bimbang, kita tak ingat. Kan? Hmm. Dan audiens akan bawa balik fakta yang salah. Kan, sebab dia Bet- tak tahu. Ini bagi saya lah, bagi saya sebagai seorang yang orang kata berpegang pada kejujuran, kita jujur je terus je. Bagi saya there is nothing to orang kata malu dan sebagainya. Bagi saya kita perbetulkan sebab yalah bercakap ni kadang-kadang dia mulut dia lebih laju daripada otak kadang-kadang, kan tak sempat kan tu keluar. Kan, that's why bagi saya baiki teruslah, jangan tunggu di akhir risau sebab nanti ada kecenderungan ataupun risiko untuk tidak ingat, lupa untuk kita perbaiki atau perbetulkan fakta itu tuan. Okay, terima kasih. Nah, itu sajalah. Alright, Alhamdulillah. Nanti tak habis Kita pula kan? kalau teruskan bagi Saiful, kita akan lewat habis. Saya terpaksa cut Saiful ni. Cumanya nak bagi sikit saja, sikit je. Mungkin setengah minit respon kepada soalan daripada Singapura tadi. Oh, ada dari Singapura. Ada Singapura tadi. Saya terbaca tadi. Saya dari Singapura, Baharudin Abdullah. Adakah mengambil masa ada yang agak lama untuk mencapai kemahiran? Ini in terms of bagaimana nak dapat kemahiran ini dari segi jangka masa. Kalau Coach Tamizi tadi dia bermula pada umur 20 sehingga sekarang dah otai 25 tahun. Tuan Bahar nak mula bila tu? Okey. Tak tahulah. Cumanya dari segi konteks masa tu apa respon Coach Tamizi? Ya. Masa ini sebenarnya depends pada individu masing-masing. Kalau tanya saya lah, dia tidak ada the right time, precise time yang boleh kita kata untuk kuasai benda ni mesti 5 tahun sekurang-kurangnya. Sebenarnya dia bergantung kepada individu masing-masing. Bagi saya semakin banyak dia berlatih, semakin cepat dia kuasai. Semakin banyak pengalaman dia dapat ataupun dia perolehi, semakin banyak ilmu yang dia akan dapat dan juga dapat baiki apa nama kemahiran tersebut. Maksudnya, the more you do, the more you will be better. Kan? Maksudnya makin Right. banyak makin baik, makin banyak makin baik. Cuma masa itu jangan kita fikirkan sangat. Bagi saya lah, don't think too much lah about what exactly time yang kita akan ada untuk kuasai. Bagi saya letak nombor dua yang tu. Yang penting berusaha, 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 latih, berlatih, berlatih, jangan berhenti. Itu yang saya amalkan lah. Kan? Jangan pernah berhentilah. Kan? Benda ini perlu berterusan istiqamah katanya Dr. Syahri. Kan? Alright. Alhamdulillah tuan dan puan, kita dah ekstra lebih 34 minit. Saya nak bagi mungkin Coach Tamizi setengah minit je untuk closing. Oh, setengah minit untuk closing Jadi pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Kepentas yang menyelaras ataupun mengorganisasikan ataupun menganjurkan sesi pada malam ini.
Saya ucap terima kasih banyak kepada penganjur, rakan saya Dr. Syahri dan juga semua lah. Nombor satu. Nombor dua, terima kasih juga pada semua yang hadir secara online pada malam ini atas perhatian yang diberikan. Nombor tiga, saya nak maklumkan bahawa saya juga adalah orang yang masih lagi belajar. Bermaksud tak kisahlah pengalaman kita 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Sebenarnya it's never late to learn. Tak pernah terlambat untuk belajar. Jadi bagi saya, tak kisahlah umur berapa sekalipun, when you have an opportunity, bila ada peluang ini, maka gunakanlah peluang di kepentas ini untuk kita, orang kata, memperkasakan, memperkayakan kemahiran pengucapan awam ini, insya-Allah. Dan pastinya bila kita kuasai kemahiran ini, ia bukan untuk diri kita sahaja, tapi kita sebenarnya sedang mencipta diri kita yang lebih baik untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi itulah sebaik-baik manusia, sebagaimana pesan Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu sahaja dari saya, Dr. Syahri. Terima kasih atas perhatian. Mohon Alhamdulillah. maaf atas kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Moga Allah kurniakan keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jutaan. Kalau tak jutaan pun ada lepas juta apa? Ratusan juta? Triliun. Bilionan. Trilion? Bilion? Macam itulah Ah. kita sebut. Bilion. Terima kasih Indonesia kepada Coach Tarmizi, miliar. sahabat saya yang sudi. Miliar ya. Miliar. Miliar Uh, kerana sudi hadir dan tampil di kepentas ini, dan kita sangat teruja dengan perkongsiannya. Banyak nota, saya ada 5 muka surat contengan saya, banyak yang kita pelajari malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur sangat, terima kasih banyak. Komen terima kasih tuan-tuan puan-puan, ada 95 orang. Terima kasih kepada Coach Tarmizi. Alhamdulillah. Tampi padi mahsuri, gendang di Palu, beralun-alun. Kalaulah hidup tidak berbudi, ibarat pohon tidak berdaun. Sebab itu, pesan Coach Tarmizi tadi, jadilah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Alright, yang lain, ingat, kita terus ubah. Cuba sebut ramai-ramai dalam hati. Yang sudah tu sudah, kita ubah. InsyaAllah, hidup pasti lebih indah. Kan? Lebih indah nanti bila kita dah berubah. Kita ubah, kita buat yang kecil-kecil. Start small, dan insya-Allah dia akan berganda-ganda. The mother of skill adalah repeat. Dia punya tu. Boleh? Okey, terima kasih Daun Keladi. Lain kali jumpa lagi. Coach Tarmizi pun tadi dah setuju untuk lebih akrab dengan kepentas. InsyaAllah kita ada ruang selepas ini untuk bersama-sama. Ada juga. Alright. So, untuk itu, Ustaz. Ya, Dr. Syahri. Alright, boleh kita berhenti di sini? Okey, baik, kita berhenti di sini dan sebelum tu kita berikan emoji yang terbaik untuk Coach Tarmizi. Ada emoji? Alhamdulillah. Jom. Kita tampilkan emoji Bukan anda. emoji. Emoji Terima mana? kasih, Bukan Non emoji. Afnan. Ya. Emoji love. Marihan. Ada lagi emoji yang lain? Kita nak bagi bunga pun kita tak kesampaian malam ni. Kita bagi emoji. Sebagai tanda terima kasih Alright, kita dan tuan-tuan, penghargaan sambil tinggi tu buat Ustaz, saya lupa tadi. Yang lain yang belum follow Coach Tarmizi, cari di TikTok. Coach Tarmizi yang dah ada lebih 300,000 pengikut. Yang lain yang belum follow, sila follow Coach Tarmizi Aziz. InsyaAllah. Baiklah, sekadar itu teman-teman kita. Sekali lagi terima kasih ucapkan kepada Coach Tarmizi dan begitu juga kepada Dr. Syahri kerana menjadi moderator kita pada malam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. Meriah sungguh pertemuan kita pada malam ini dan insya-Allah jika ada rezeki kita undang lagi Coach Tarmizi mungkin untuk membincangkan topik yang lebih khusus, contohnya membina hook ataupun storytelling dan sebagainya. Saya yakin Dr. Tarmizi insya-Allah tidak keberatan untuk berkongsi dengan kita. InsyaAllah. Baik, sekadar itu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.